Dan jual salam, jual order. Jual order. Dia suruh tulis. Jual order lagu mana? Bahasa utai balik tuai barang. Jual order depan jual salam, kita pergi nak apa? Nak ke motor, ataupun nak beli kayu. Kebetulan motor yang kita nak habis di kedai. Kayu yang kita nak habis di kedai. Tapi benda ada sekarang putus. Lalu kita hoda. Telah ni kita capur siar kata mana? Sang. Lalu kita sang. Tu. Dia pengen jual salah hoda. Bila hoda dia ada rukun syarat dia. Kita nak apa? Syarat benda tu ada. Golik pada adanya, tak ada putus, cuma putus kedai. Lama mana kayu ni nak sapa mari? Seminggu ataupun 3 hari lagi sapa. Tapi kita rasa nak sangat dah boleh. Kalau tak sehoda, nanti mari dah 3 hari lagi mari semula, tak selesai. Tak panggil jual belilah tu. Klik, mari semula ni dah. Nak hoda selalu dah. Di situlah tulis. Aku salamkan kau kayu cengar. Cengar bukit, bukan cengar pasir. Orang sifat dia tu. Panjang 4 mil. Kayu 1,5 3. Reti istilah tu. Orang tak biasa ke apa 1,5 3. Nak kayu 1,5 3. Panjang 4 mil. Nak berapa kodi? 2 kodi, 3 kodi, 4 kodi. Tulis. Apa anu kata harga berapa? Harga sekian kena bayar selalu. 10,000 cabut bayar 10,000. Jadi tu utang di atas tuai kedai. Sampai bila baru dia kena hoda mari. Tu dia panggil jual salah. Kena tulis. Kau tak tulis berapa dah? Tak ingat Tu Allah Taala suruh. Maka duk khilaf ulama uktubu fi amal asa amalil wujub. Tapi kata setengah ulama tulis di sini bukan wajib. Tentang nak sah jual beli tak ada syarat tulis. Tak ada wajib. Cuma apa dia eloknya tulis. Sunat dia panggil tulis. Kerana bila timbul masalah, timbul peringkaran tak mengaku, mana nak rojak di mana. Tak ada tulis apa. Supaya kita berbuta harap kedai musafah masa tak mengaku. Tak nak buat apa boleh. Surat tak ada. Ataupun dia kata 10,000 ada, 20. Tak 10. Tak ada tempat rojak. Lalu tu molek juga hak kata wajib tu. Cuma hak kata kalau pakat kata wajib belaka, diri tak tulis tu berdosa. Kerana wajib tulis. Ada tulis tak wajib, cuma irsyad nak tunjuk ajarnya tulislah. Bila ada masalah kita rojak ke surat dia. Supaya kita misal nikah, akad nikah, syarat ada surat ke? Ada rukun dia ada wali. Kita kata syarat perempuannya 1 2 3 4, akad cukup rukun syarat sah. Cuma surat nak tahu nikah tu bila, kalau bercerai tu bila, supaya nak kira iddah dan sebagainya. Tu saja nak rojak ke surat tu. Kadang-kadang orang tak berani nak nikah, dia dakwa kata lepas iddah. Bimbang takut tak lepas kerana berlaku dah. Lalu tu nak mana tengok surat cerai bila. Kan? Itulah nak ke surat. Maka di sini ayat perintah faktubu. Perintah suruh buat surat. Suruh buat surat sanya panggil dah. Surat perjanjian, surat watiqah. Tulisannya wasiqah, tapi Arab bila sa je baca di ta watiqah. Surat perjanjian itu. Tulis.